Siapa nak tahu 4 tanda cara Allah mencintai seorang hamba-Nya? Ya, ada 4 tanda bagaimana Allah menunjukkan sayangnya kepada kita. Tengok sampai habis. Boleh jadi ia salah satu daripada tanda yang ada pada diri kita. Zaman Nabi SAW ada sahabat yang beruntung sebab mereka sendiri dapat tahu daripada baginda Rasulullah bahawa mereka dicintai oleh Allah. Contohnya ketika mana Rasulullah nak memberikan panji peperangan, baginda berkata, akan aku berikan panji ini kepada seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan juga Rasul. Dan orang yang terpilih itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bayangkan betapa bahagianya saat itu. Tapi kita hari ini, kita tak akan tahu secara langsung. Tapi Allah masih memberikan tanda-tandanya. Pertama, cinta kepada kebaikan dan ibadah, suka duduk dalam majlis ilmu, rasa tenang bila buat kebaikan, hati lembut bila dengar ayat suci Al-Quran. Itu tanda Allah sedang menghiasi hati kita dengan iman. Walaupun ibadah kita bukan sempurna 24 jam, tapi bila hati kita cenderung dengan kebaikan. Kedua, adanya ujian dalam hidup. Kalau kita diuji dengan sakit, kehilangan, kegagalan, mungkin itu bukan azab, tapi sebenarnya Allah sedang dekat dengan kita. Berbeza dengan Firaun, dia tak pernah diuji, hidupnya mewah, tapi hatinya gelap, makin jauh dari Allah. Ketiga, disenangi oleh orang sekeliling, disukai oleh manusia kerana akhlak kita, kata-kata kita yang baik, dan tindakan dan ilmu yang memberikan manfaat. Hati manusia lain akan cenderung kepada orang yang hatinya bersih. Dan yang terakhir, segalanya kerana Allah. Dia buat semua perkara kerana Allah, sama ada dilihat orang ataupun tidak. Dia tetap buat baik, ikhlas, tak harapkan pujian, tak harap balasan dunia, hatinya hanya untuk redha Allah. Moga kita menjadi sebahagian daripada mereka yang mendapat tanda-tanda dicintai oleh Allah.